Dilaporkan dalam berita, 4 suspek yang merogol seorang pelajar perempuan tingkatan 3 di salah sebuah sekolah. Dibenarkan suspek itu mengambil peperiksaan SPM. Tuan-tuan, 4 orang pelajar ni tingkatan 5 rogol budak perempuan tingkatan 3, pelajar perempuan sebaya dengan anak-anak kita. Rogol dalam kelas, di sekolah. Dirakam pula perbuatan merogol yang keji itu. Orang semua tengok keliling. Hinanya perbuatan merogol ni, berdosa, hina, keji, jijik, tak ada peri kemanusiaan. Tiba-tiba dibenarkan 4 orang suspek itu ambil peperiksaan SPM dengan alasan pendidikan mereka mesti diberi jaminan. Yang kena rogol tu budak perempuan tu kira macam mana? Masa depan dia macam mana? Trauma kepala otak dia macam mana? Emosi dia macam mana? Keluarga dia macam mana? Sepatutnya 4 orang suspek itu digantung ataupun dibuang sekolah. Kalau nak ambil peperiksaan SPM, ambil tempat lain. Ambil dalam lokap, ambil dalam penjara, ambil di sekolah yang digeni, sekolah Juvana. Ambil periksa kat situ. Kalau tak ambil tahun ni, ambil tahun depan. Selagi mana kes ni tak selesai, pelajar itu tak boleh ambil peperiksaan SPM. Takkan nak biar kes ni berlarutan macam kes Zara. Segera kena bertindak. Rakyat nak tengok seriusnya kerajaan menjaga keselamatan anak-anak kita di sekolah. Bayangkan nanti 4 orang pelajar tu datang sekolah, ambil periksa SPM. Dia rogol orang, tapi dia boleh bergerak ke sana kemari dengan bebas, siap boleh ambil peperiksaan SPM. Apa perasaan pelajar yang dirogol tu? Apa perasaan mak ayah budak tu? Seriuslah sikit. Ni keselamatan anak, ni maruah anak kita. Tolong serius dalam perkara ini.